Jadi dalam pelajaran yang lepas, pada bulan lepas, kita buat satu slot khusus membicarakan ilmu laduni berdasarkan sebuah lagi kitab Imam Al-Ghazali, Ar-Risalah Al-Laduniyah. Memandangkan kita dah nak tutup kitab ilmu, jadi ilmu laduni itu kita selitkan. Sebab itu kita sentuh tentang ilmu laduni dalam pelajaran yang lepas. Jadi pada malam ini kita akan mengulang seimbas lalu, daripada pelajaran yang pertama sampailah pelajaran yang lepaslah. Apakah maksud nama Ihya Ulumuddin? Kitab Imam Al-Ghazali ni nama dia Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sebab apa kitab ni Imam Ghazali dia letak nama menghidupkan ilmu-ilmu agama? Seolah-olah ilmu-ilmu agama ni dah mati dah. Jadi sebenarnya pada zaman Imam Al-Ghazali ni memang pun ulama ramai, ilmuwan ramai, ilmu-ilmu pun semakin berkembang, tetapi ulama dan ilmu-ilmu pada zaman itu seolah-olah tidak ada roh, tidak ada jiwa. Sebab mereka telah mengabaikan bahagian kerohanian. Banyak tumpu kepada ilmu-ilmu yang zahir-zahir. Ilmu kalam contohnya, ilmu fiqh contohnya, perdebatan demi perdebatan, perebutan jawatan demi perebutan jawatan. Jadi seolah-olah ilmu dan ulama pada zaman itu sudah tidak ada roh, seolah-olah matilah. Jadi Imam Ghazali pun dia nak hidupkan balik. Ilmu dah ada, ilmu dah banyak, ulama pun ramai, dia nak hidupkan balik. Sebab tu nama dia Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi apakah kitab-kitab yang berkait dengan kitab Ihya ni? Ada banyak. Antaranya kitab Minhaj Al-Abidin. Satu lagi karya Imam Al-Ghazali. Kalau mengikut ceritanya, mula-mula Imam Ghazali dia karang kitab tasawuf peringkat permulaan. Nama dia Bidayatul Hidayah. Kecil aja kitab dia. Selepas itu dalam uzlah dia, dia karang kitab Ihya. Tebal, sangat tebal. Lepas daripada siap kitab Ihya, dia karang yang pertengahan antara kitab Bidayah dengan kitab Ihya, iaitu kitab Minhaj. Itu cerita dia. Jadi kitab yang berkait dengan kitab Ihya ni salah satunya kitab Minhaj. Sebab kitab Minhaj itu pun boleh kata ringkasan ataupun saripati daripada kitab Ihya yang tebal ini. Kemudian kitab Mau'izatul Mu'minin, karya Syekh Ad-Dimashqi. Ini ringkasan kepada kitab Ihya. Kemudian kitab Bimbingan Mukmin, ringkasan kitab Ihya juga. Bidayatul Hidayah, yang kitab yang mula-mula Imam Ghazali karang tu tadi, daripada situlah dia kembangkan, jadilah kitab Ihya. Seterusnya kitab Hidayatus Salikin. Ini satu kitab yang terkenal lah di alam Melayu, karangan Syekh Abdul Samad Falimbani. Hidayatus Salikin ini dikatakan saduran daripada Bidayatul Hidayah tadi. Satu lagi yang lebih popular, Siyarus Salikin, oleh Syekh Abdul Samad Falimbani juga. Yang ini ringkasan kepada kitab Ihya. Seterusnya buku Mutiara Ihya Ulumuddin, buku Putih Ihya, dan ada lagi buku-buku yang lain yang semua boleh kata ringkasanlah kepada kitab Ihya. Ada orang yang cuba baca kitab Ihya sendiri, tapi dia susah nak faham dan kadang-kadang salah faham. Macam mana boleh jadi lagu tu? Ada beberapa sebab. Antara sebabnya, nak faham kitab Ihya ni, kita kena ada ilmu tentang beberapa lagi kitab Imam Ghazali. Kalau tak ada, susah kita nak faham. Kadang-kadang dia punya point tu dalam kitab Ihya, huraian dia dalam kitab yang lain tu. Kadang-kadang sebaliknya pula, dia punya point utama dia tu dalam kitab yang lain, huraian dia dalam Ihya. Jadi kalau kita ada
pengetahuan serba sedikit tentang kitab-kitab yang lain dia tu, baca Ihya baru mudah faham. Mula-mula baca tu rasa susah nak faham. Kita cari dalam kitab yang lain baru boleh faham apa yang dimaksudkan dalam Ihya. Jadi nak faham Ihya ni, antara kitab lain Imam Al-Ghazali karang yang kita kena tahu juga ialah kitab Mishkatul Anwar. Yang kedua, kitab Munqidh Minad Dhalal. Ini biografi dia, perjalanan hidup dia. Yang ketiga, kitab Kimia As-Sa'adah. Dan yang keempat, Risalah Ladunia. Apabila kita ada ilmu tentang kitab-kitab ni serba sedikit, walaupun tidak secara mendalam, barulah kita mudah nak faham kitab Ihya. Kalau tidak, memang susah nak faham. Kemudian antara sebab lain kenapa bila baca kitab Ihya tak faham, dia baca secara melompat-lompat. Kitab Ihya ni tuan-tuan, mula-mula kita kena selesai bab ilmu ni. Bukan saja-saja Imam Al-Ghazali dia meletakkan bab ilmu tu depan-depan sekali. Kitab Ihya ni terdiri daripada 40 buah kitab di dalam dia. Kitab yang mula-mula tu kitab ilmu, yang kita selesaikan dalam masa 3 tahun ni. Kitab Tauhid, kitab Akidah pun dia letak nombor 2. Kitab ilmu nombor 1. Jadi kalau kita terus lompat kitab nombor 2, kitab nombor 7, kitab nombor 39, memang susah nak faham. Kerana kunci-kunci untuk faham kitab ni dia ada dalam kitab ilmu. Bila kita dah ada pengetahuan serba sedikit tentang kitab ilmu ni, barulah kita tahu, oh Imam Ghazali ni dia nak bawa cara macam mana. Dia punya kunci tu dalam kitab ilmu. Kalau kita lompat kitab ilmu, terus baca kitab zuhud ke, kitab tauhid ke, dia jadi keliru. Apakah antara kelebihan kitab Ihya ni? Kitab Ihya ini merupakan sebuah kitab yang menghuraikan soal-soal hati yang paling besar dalam Islam. Kitab Al-Quran tu tadi, dia fakta-fakta, dia belum huraian. Kitab yang menghuraikan soal-soal hati, soal-soal kerohanian, soal-soal kebatinan, yang paling besar kitab Ihya lah. Sebab tu Imam Ghazali ni dia gelar tabib, maha guru, tabib kepada penyakit-penyakit hati, tabib jiwa. Ada orang kata, saya memang tak semayang tapi hati saya baik. Bila tak semayang tu hati tak baik dah tu, kan? Ringkas cakap lah. Mana boleh dia kata dia tinggal semayang tiba-tiba. Yang penting soal hati. Hati kita baik yang terutama. Dia tak boleh lah macam tu. Apakah antara kelebihan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ni dari segi mazhab fiqahnya, dia mengikut mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ni, ulama-ulama berpandangan Imam Ghazali dia bertaraf mujtahid mazhab. Ramai ulama kata macam tu lah. Dia tak sampai mujtahid mutlak, dia bawah sikit. Mujtahid mazhab dalam mazhab fiqah Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia tak bentuk satu aliran fiqah dia sendiri. Dia bukan mutlak di dalam fiqah. Tapi dia mujtahid mutlak dalam tasawuf. Sebab itu dia ada aliran dia sendiri dalam tasawuf ni. Kitab Ihya. Bagaimana pembahagian isi kandungan kitab Ihya ni? Kita bagi tahu tadi, kitab Ihya ini terdiri daripada 40 kitab di dalam dia. Kitab yang kita belajar ni kitab ilmu, kitab yang pertama. 40 kitab di dalam kitab Ihya ini dipecahkan kepada 4 bahagian. Satu bahagian 10. 10, 10, 10, 10, 40 lah semua. Bahagian yang pertama namanya bahagian ibadah. Di dalam bahagian ibadah ni ada kitab ilmu, ada kitab kaedah-kaedah i'tiqad, ni tentang tauhid. Kemudian kitab rahsia bersuci, rahsia solat, rahsia zakat, rahsia puasa, rahsia haji, adab membaca Al-Quran, zikir dan doa, dan yang ke-10 wirid. 10 kitab. Jadi dalam kitab-kitab tasawuf, kalau ilmu tentang ibadah ni biasa dia sebut rahsia. Sebab dia menghuraikan ibadah itu sampai kepada sudut hati. Dalam kitab-kitab fiqah biasa dia sebut cara semayang, cara berpuasa,
Ilmu mengeluarkan zakat. Tapi kalau dalam kitab tasawuf dia sebut rahsia sembahyang, rahsia solat, rahsia zakat. Sebab apa? Dia menghuraikan sampai ke dalam hati. Dia tidak terhad kepada luaran saja. Dalam kitab fiqh, kalau bab sembahyang ni, dia akan cerita sembahyang seseorang itu dikira lulus selesai apabila cukup syarat-syarat dia, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, rukun-rukun semua cukup. Itu saja. Jadi perbahasan dalam kitab fiqh setakat itu saja, kira lulus. Tapi bila masuk dalam kitab tasawuf, bukan setakat itu saja, dia dalam lagi sampai soal hati pun dia kira. Masa kita sembahyang tadi, bukan setakat rukun, syarat sah, tak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, hati juga. Adakah khusyuk dia? Adakah rasa tawaduk dia? Adakah cinta kepada Allah? Ada tak masa sembahyang tu takut dan harap? Dia sampai setara itu. Yang kita sebut wajah tu wajhiya lillazi, kan? Wajah kita ni bukan wajah muka ni. Zat kita ni luar dalam ni menghadap kepada Allah. Betulkah hadap kepada Allah? Ataupun nampak cantik dari segi bacaan, dari segi perbuatan saja. Permainan hati tu kita dah kalah. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf dia sebut rahsia. Bukan rahsia apa sangat pun, sebab dia bicara sampai kepada soal hati. Itu yang kata rahsia. Rahsia puasa, rahsia sembahyang, rahsia bersuci. 10 yang kedua ialah pekerjaan sehari-hari. Kitab tentang adab makan, adab perkahwinan, adab berkeluarga, adab bekerja, kitab halal dan haram, kitab adab bergaul, kitab uzlah, kitab bermusafir, kitab mendengar dan merasa, kitab amar ma'ruf nahi mungkar, dan kitab adab kehidupan Nabi. Jadi dalam tasawuf ni kita fahamlah banyak adab-adab dia. 10 yang ketiga pula. 10 kitab yang ketiga, dia membicarakan perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Membinasakan ni bukan maksud dia badan kita tu hancur lebur ke, tak. Membinasakan hati kita. Yang pertama, kitab keajaiban hati. Yang kedua, latihan jiwa. Yang ketiga, bahaya nafsu perut dan kemaluan. 4, bahaya lidah. Yang kelima, bahaya marah, dendam dan dengki. Yang keenam, bahaya tercelanya dunia. Yang ketujuh, tercelanya harta dan sifat kikir. Yang ke-8, tercelanya sifat suka akan kemegahan dan riak. Ke-9, tercelanya sifat takbur dan ujub. Ke-10, tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Ringkas cakap, pendek kata, dalam 10 kitab yang ketiga ini, dia bicarakan tentang sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Macam mana tanda-tanda kita dah kenal, macam mana tanda-tanda nak tahu kita ni seseorang itu ada ke tidak sifat mazmumah yang ini. Macam mana cara-cara nak selesaikan pula, nak kekang dia, nak basmi dia, nak hilangkan dia pada diri kita. Semua itu 10 kitab yang terakhir ni sifat-sifat mahmudah, lawan kepada sifat-sifat mazmumah tadi, iaitu perbuatan-perbuatan hati yang dipuji pada syarak. Kitab taubat, sabar dan syukur, kitab takut dan harap, fakir dan zuhud, tauhid dan tawakal, kitab cinta, bukan cinta dengan makhluk ni, cinta dengan Allah, kitab ikhlas, kitab muraqabah dan muhasabah, kitab tafakur, dan yang terakhir kitab mengingati mati. Inilah tajuk-tajuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semuanya 40 kitab. Alhamdulillah, setakat hari ini kita sudah pun menyelesaikan satu kitab. Sejauh manakah pentingnya kitab ilmu ni? Yang ni yang kita cerita tadi lah. Kalau kita tak lalui kitab ilmu ini, tiba-tiba kita baca bahagian yang lain dalam kitab Ihya, kita mungkin tak faham dan mungkin akan tersalah faham. Kemudian Imam Ghazali dia ada memetik satu hadis riwayat Ibnu Majah. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ni awal-awal dia tulis kitab Ihya ni di depan. Jadi dia berharap ilmu yang dia maksudkan dalam kitab Ihya ni semuanya bermanfaat belaka.
Tak maulah kalau boleh ada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat ni. Apakah perbezaan antara kitab Ihya dengan kitab-kitab lain yang sejalan dengannya? Jadi Imam Ghazali dia tulis di awalnya dulu, dia kata kitab Ihya ni dia memperincikan lagi isi kandungan kitab-kitab terdahulu. Sebelum zaman Imam Ghazali ni dah ada kitab-kitab, walaupun tak besar lah. Antara yang Imam Ghazali suka baca karangan-karangan Abu Talib Al-Makki. Ini satu orang ulama tasawuf lah sebelum zaman Imam Ghazali. Juga kata-kata Junaid Al-Baghdadi. Juga karangan-karangan Al-Harith Muhasibi. Ini semua ulama-ulama tasawuf yang sebelum zaman Imam Ghazali. Jadi kitab-kitab ni tadi dia baca dan dia dapat hayati, kemudian dia rumuskan, dia kembangkan lagi dalam kitab Ihya. Yang kedua, Imam Ghazali dia kata kitab Ihya, apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu yang terpisah-pisah, tak berapa tersusun, kitab ni sikit, kitab ni sikit, kitab ulama ni sikit, dia susun bagi cantik. Yang ketiga, Imam Ghazali dia tapis mana-mana bahagian yang tak begitu penting. Dalam kitab-kitab sebelum dia tu banyak yang penting-penting, tapi kadang-kadang ada yang tak berapa penting sangat tu dia tapis. Dia ambil yang penting-penting sahaja. Yang keempat, dia susun kitab Ihya ini dengan cermat supaya nak elakkan penjelasan yang berulang-ulang. Dan yang kelima, dia nak sempurnakan mana-mana bahagian yang tidak lengkap ataupun tertinggal. Yang ulama-ulama sebelum dia cerita tapi ada bahagian yang tertinggal. Imam Ghazali dia penuhkan bahagian yang tertinggal. Jadi dalam sebagai kitab tasawuf, kitab Ihya ini sebuah kitab yang boleh kata lengkap lah. Saya ada tengok satu video dalam internet, Habib Umar, dia berjalan, ada orang sembang dengan dia, dan ada pula orang rakam. Orang tu tanya, pada pandangan tuan, apakah kitab tasawuf yang terbaik? Dia tertawa kecil, lepas tu dia kata Ihya Ulumuddin. Kata Habib Umar. Video itu ada dalam internet. Tuan-tuan cari. Apakah ilmu yang merupakan jalan ke akhirat? Dalam agama ni banyak ilmu. Tapi bagi Imam Ghazali, ilmu yang betul-betul merupakan jalan ke akhirat ni ada dua, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu manakah yang menjadi isi kandungan kitab ini? Ilmu muamalah. Jadi kalau kita tengok secara zahirnya, ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ni dia datang dalam bentuk rumus-rumus, isyarat-isyarat. Ada dalam kitab Ihya ni, tapi kena orang yang ahli dia untuk mengeluarkan dia. Mengapa ilmu mukasyafah tak dijelaskan sekali? Kenapa Imam Ghazali ni dia tak karang terus ilmu mukasyafah? Dah dia tahu ilmu ni fardu ain, karang terus lah. Yang pertama, ilmu mukasyafah ni sangat sukar untuk dihidangkan dalam bentuk kata-kata dan tulisan. Sebab ilmu mukasyafah ni wilayah dia tu wilayah yang kadang-kadang lebih daripada wilayah akal, atas lagi. Jadi nak diterjemahkan dalam bahasa manusia ni susah. Kalau nak tulis juga silap-silap orang salah faham. Sebab itu dia gunakan rumus-rumus dan isyarat-isyarat. Ilmu mukasyafah ni dihidangkan dalam bentuk rumus ataupun isyarat sahaja. Jadi dalam kitab Ihya ni ada banyak rumus-rumus dan isyarat-isyarat. Yang kedua, ilmu muamalah inilah yang menjadi jambatan kepada ilmu mukasyafah. Imam Ghazali dia nak kita selesai dulu, walaupun bukan dari muka ke muka, tapi isi kandungan utama kitab Ihya ni dah selesai semua. Dari situ akan datang ilmu mukasyafah. Dia seolah-olah jambatan. Nak dapat mukasyafah tu kena lalui jambatan muamalah. Bagaimanakah pembahagian ilmu muamalah? Ilmu muamalah ni dua bahagian. Yang pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin. Ilmu zahir ni ialah ilmu-ilmu tentang amal perbuatan anggota tubuh. Cara semayang, cara berhaji, cara mengeluar zakat, semua tu lah. Yang kedua pula ilmu batin, iaitu ilmu amal perbuatan hati.
Masa kita sembahyang tu macam mana hati kita? Masa kita keluarkan zakat tu macam mana hati kita? Masa kita berhaji tu macam mana hati kita? Jadi dua bahagian. Kitab ilmu. Kitab ilmu ni ialah kitab yang pertama daripada 40 buah kitab dalam kitab Ihya. Jadi kitab ilmu ni pula ada pecahannya. Ada 7 bab yang kecil-kecil. Kita nak tengok satu persatulah bab ni. Bab yang pertama, fadilat ilmu, menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Bab yang kedua, ilmu-ilmu yang fardu ain dan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Bab yang ketiga, ilmu-ilmu yang tercela. Bab yang keempat, bahaya-bahaya perdebatan ataupun perjidalan. Bab yang kelima, adab-adab penyampai ilmu dan adab-adab penuntut ilmu. Bab yang keenam, ulama dunia, ulama akhirat. Macam mana cara nak kenal, macam mana ciri-ciri dia. Dan bab yang ketujuh, tentang akal. Tujuh bab ni kita dah lalui semua. Ni kita nak tengok ringkasan. Bab 1, fadilat ataupun kelebihan ilmu. Banyaklah hadis-hadis, kata-kata ulama, ayat-ayat Quran yang Imam Ghazali petik. Kita ambil sebahagiannya. Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tuhan bagi soalan. Walaupun jawapan dia tak bagi, kita tahu dah memang tak sama. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu tak sama. An-Naml ayat 40. Berkata orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku, siapa dia aku ni? Ulama kata nama dia Asif bin Barhiyah. Aku sanggup membawakannya. Bawakan apa ni? Singgah sana Ratu Sheba, Puteri Balqis katanya. Aku sanggup membawakannya kepada kamu. Kamu ni siapa? Nabi Sulaiman. Sebab Puteri Balqis ni nak datang, Nabi Sulaiman pun tanya, siapa yang sanggup pindahkan dia punya singgah sana dia tu? Jadi ada satu makhluk, katanya Ifrit, salah satu daripada bangsa jin, bangsa yang kuat lah. Dia kata, saya sanggup bawa dia daripada Yaman nak pergi ke Palestin, punya jauh. Kalau waktu itu Nabi Sulaiman ada di Palestin lah, tak tahulah Nabi Sulaiman ada di mana. Kena buat kajian lah. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman ni yang kita faham di Palestin lah. Dari Yaman ke Palestin punya jauh. Jadi jin ni tadi dia kata dia boleh bawa sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk. Nabi Sulaiman ni dia ada mesyuarat lah. Contohnya pukul 9 pagi mesyuarat dengan menteri-menteri kabinet dia semua. Katalah pukul 12 lagi habis. Maksud dia bangun lah tu. Jadi sebelum dia bangun, sebelum habis mesyuarat dia tu akan sampai. Tiba-tiba ada satu orang manusia. Dikatakan nama dia Asif bin Barhiyah ni lah. Dia kata dia sanggup bawa dalam sekelip mata aja. Yang kita tahu, oh hebat jin memang hebat. Jin hebat, hebat lagi manusia. Hebat lagi manusia. Kita ada kata jin ni hebat, boleh kuasai api, boleh kuasai air. Ada jin-jin mengikut bangsa-bangsa dia lah. Mana yang hebat tu hebatlah, boleh kuasai macam-macam. Tapi dengan manusia kalah juga. Hebat lagi manusia. Jin tadi kata dengan kekuatan dia boleh bawa sebelum Nabi Sulaiman bangun, sebelum habis dia punya persidangan. Kata manusia ni sekelip mata sampai. Lagi hebat. Jadi macam mana dia bawa tu? Dengan ilmu. Dia bawa dengan ilmu daripada kitab, bukan dia bawa dengan bantuan daripada mana-mana makhluk halus, tak. Dengan ilmu daripada kitab. Hebat lagi. Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh misal-misal itu kami buatkan untuk manusia, dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang berilmu. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia banyak contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan. Kita orang biasa kalau baca sekali tak boleh nak faham. Kita duk faham yang zahir saja. Jadi siapa yang boleh faham ni? Orang-orang berilmu. Dengan ilmu juga. Al-A'raf ayat 52. Sesungguhnya kami telah datangkan kitab kepada mereka, kami jelaskan dengan pengetahuan. Ilmu lah tu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk.
Hadis Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Para ulama pewaris para nabi. Kata Imam Ghazali, dan sudah dimaklumi bahawa tidak ada pangkat yang lebih atas daripada pangkat kenabian, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada mewarisi pangkat tersebut. Pangkat pewaris nabi inilah pangkat paling tinggi dalam kalangan kita orang biasa ni. Macam mana nak dapat pangkat tu? Dengan ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi nak tunjuk kelebihan ilmu ni. Kelebihan orang berilmu berbanding orang abid. Abid ni orang yang banyak buat amal ibadah. Adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, berbanding orang yang paling rendah dalam kalangan para sahabatku. Sahabat Nabi ni ramai. Yang paling rendah tu dengan Nabi Muhammad, beza dia tu, itulah beza antara orang berilmu dengan orang yang duk rajin buat amal ibadah. Tapi dengan syarat orang berilmu tu pun rajin jugalah. Beza dia. Kita duk nampak orang yang sehari semalam semayang sunat 200 rakaat, oh dia itulah hebat. Orang berilmu hebat lagi. Hadis Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad SAW, maksudnya kelebihan orang berilmu berbanding orang abid yang sangat rajin buat amal ibadah tu tadi adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang. Orang yang ada ilmu agama ni, dia macam bulan purnama penuh. Sedangkan orang yang rajin buat amal ibadah ni, kita tahu dia memang rajin. Rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin puasa sunat, dia seumpama bintang-bintang. Kita tengoklah betapa bezanya bulan dengan bintang-bintang. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata kepada Kumail, dia bagi tahu kat Kumail, ilmu ni lebih baik daripada harta. Sebab dia, yang pertama, ilmu ni dia menjaga kita. Sedangkan harta, kita pula terpaksa jaga dia. Katalah dalam rumah kita ada harta karun, ada emas, ada jongkong emas ke apa ke, kan susah kita nak jaga. Bukan dia jaga kita, kita pula terpaksa jaga dia. Nak buat grill lah, nak kena pasang pengawal peribadi lah, macam-macam, susah. Yang kedua, ilmu lebih baik daripada harta sebab ilmu ini menghakim. Sedangkan harta benda yang dihakimi. Antara yang menjatuhkan hukuman dengan yang kena hukum dalam mahkamah. Siapa yang darjat tinggi? Dah tentulah yang duduk atas tu hakim tu kan. Yang menghukum lebih baik daripada yang dihukum. Jadi ilmu ni dia menghukum. Sedangkan harta tadi benda yang terhukum. Lebih baik ilmu lagi. Yang ketiga, ilmu ni kalau kita keluarkan, kita sebarkan, kita belanjakan, dia akan bertambah. Sedangkan harta kalau kita bagi ke orang, kurang. Jadi Imam Sayyidina Ali kata, ilmu lebih baik daripada harta. Berkata Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman ni disuruh pilih, nak ilmu ke, nak harta ke, nak kerajaan ke. Nah, ini bukan hadis ya, ini cerita Ibnu Abbas. Jadi Nabi Sulaiman dia pilih ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu ni tadi, Allah anugerahkan kat dia kerajaan pun dapat, harta pun dapat. Sekiranya dia pilih harta tadi, mungkin dapat harta saja. Kalau dia pilih kerajaan tadi, kerajaan saja. Tapi disebabkan Nabi Sulaiman tadi dia pilih ilmu, tiga-tiga pun dia dapat. Fatul Mausuli dia tanya, orang yang sakit, kalau dia tak mau makan, tak mau minum, mati ke tidak? Jadi orang di keliling dia pun jawab, betul. Dah lah sakit, tak mau makan, tak mau minum, matilah. Sambung Fatul Mausuli lagi, macam itulah juga dengan hati kita ni. Kalau hati kita ni tak mau kepada hikmah, tak mau kepada ilmu, dalam masa 3 hari saja pun hati tu dah kira mati dah. Maksud dia, kalau dalam bahasa kita ni, tak mau duduk majlis ilmu lah. 3 hari saja tak duduk dalam majlis agama, dalam majlis ilmu, hati tu mati dah. Tapi kita tak sedar. Kita duduk perasan hati aku ni okey lagi ni. Padahal tak pergi majlis ilmu dah seminggu lah. Kadang-kadang sebulan lah. Kadang-kadang setahun lah tak duduk dalam majlis ilmu ni. Duk rasa hati aku okey ni. Kata Fatul Mausuli, 3 hari je tak duduk dalam mana-mana majlis ilmu ni tadi, tak mau kepada hikmah, tak mau kepada ilmu, dah mati. Sebab tu bila orang cakap agama bagi pemahaman, bagi penghayatan, dia tak boleh terima. Ilmu dia boleh terima. Kita cakap agama, dia boleh terima dari segi ilmunya, dari segi pemahaman, dari segi penghayatan, dari segi tindakan, dia berat nak buat. Sebab hati tadi dah mati.
Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia itu tertidur. Apabila mati barulah dia terbangun. Jadi kita ni duk leka. Tak sedar, leka alpa. Sampailah kita mati esok. Alamak. Masa tu baru alamak. Betul lah tok guru dulu cakap, ustaz cakap, ulama cakap, tapi dah mati dah. Masa tu baru kita terjaga. Selama hari ni duk rasa hati aku okey lagi ni. Padahal dah berbulan dah tak duduk majlis ilmu ni. Tak duduk di bawah naungan sayap para malaikat ni dah lama dah. Tapi dia duk rasa okey lagi ni. Bila dia mati esok, baru tersedar. Masa tu baru rasa rugi. Kata Ibnu Mas'ud, ni bukan hadis ya. Sesungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang sabil, mereka lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama, kerana melihat kemuliaan ulama. Di hari akhirat nanti ulama tu lagi bersinar lagi, lebih mulia lagi berbanding dengan orang yang mati syahid. Sampaikan orang yang mati syahid ni, kalau boleh dia pun nak hidup balik nak jadi ulama pula. Walaupun dia jihad, dia nak jadi ulama juga. Sebab nampak hebat sangat ulama ni di hari akhirat. Kata Ibnu Abbas, bertukar-tukar fikiran tentang sebahagian dari malam lebih aku sukai daripada melakukan ibadah pada malam itu. Kalau orang abid ni tadi dia kira duduk semayang, zikir, baca Quran lah. Tapi kalau ulama ni dia buat juga. Yang zikir, semayang, baca Quran semua tadi buat juga. Tapi kalau waktu itu dia ada peluang untuk bertukar-tukar fikiran tentang ilmu, dia akan tumpu pada yang tu dulu. Yang ilmu tu tadi berbanding amal-amal ibadah yang sunat. Beginilah juga kata Abu Hurairah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Ibnu Abbas saja kata, Abu Hurairah pun kata, Ahmad bin Hanbal pun kata juga. Kata Abu Darda, aku lebih suka mempelajari suatu masalah ilmu lah daripada mengerjakan solat sepanjang malam. Jadi cakap Abu Darda ni lebih kurang dengan Ibnu Abbas, dengan Abu Hurairah dan Imam Ahmad. Menunjukkan lebihnya ilmu, fadilat ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Jadi petikan-petikan ni semua nak cerita ilmu ni benda yang lebih. Alangkah besarnya fadilat ilmu. Alangkah lebihnya ilmu. Kita selalu baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Tapi kita tak faham pun tafsirnya. Kalau Al-Hasan, Hasan Al-Basri dia tafsirkan kebaikan di dunia ni ialah ilmu dan ibadah. Jadi bila kita duk baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kepada Tuhan sebenarnya, ya Allah kurniakanlah kepada aku ilmu dan juga kesempatan melakukan amal ibadah. Yang tu sebenarnya. Dan kebaikan di akhirat ialah syurga. Kata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidaklah mencintainya selain lelaki yang jantan. Itu tadi kelebihan ilmu. Kelebihan menuntut ilmu pula. Kita ringkaskanlah. Jam pun bunyi dah tu. Panjang ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia dianugerahkan oleh Allah jalan ke syurga. Ni yang kita datang menuntut ilmu ni, Allah sediakan jalan. Kita dapat ke tidak jalan tu tak tahulah, tapi jalan tu dah sedia dah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela akan usahanya itu. Jadi kita sekarang ni sedang berada di bawah sayap para malaikat. Sebab tu kita rasa tenang, rasa nak buat baik, tak ada rasa nak buat jahat. Duduk dalam majlis ilmu ni juga sebenarnya salah satu daripada benteng nak kuat diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus ni. Sebab dalam majlis macam ni lah yang malaikat dia tebar sayap dia tadi. Jadi bila kita keluar pun nanti dah ada benteng lah. Jadi orang yang tak mau duduk dalam majlis-majlis agama, dia duk amal. Amal ayat tu, amal ayat ni, macam-macam amal kan. Benteng dia tak kuat juga. Jadi nak perkuat benteng tu, salah satu cara dia kena duduk dalam majlis-majlis agama, taman-taman syurga, di mana malaikat menebarkan sayapnya. Dan mereka minta ampun kepada ahli yang berada di bawah naungan sayap dia ni tadi. Kata Abu Darda, siapa-siapa yang kata orang yang pergi menuntut ilmu ni bukan jihad lah,
Orang ni adalah orang yang kurang akal. Ni kata Abu Darda. Maksudnya, sesiapa yang pergi menuntut ilmu ni, orang kata mujahidin lah, jihad lah. Itu fadilat menuntut ilmu. Fadilat menyebarkan ilmu. Kita pilih-pilih lah. Riwayat Imam Ahmad, bahawasanya dengan sebab kamu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, hal itu adalah lebih baik bagi kamu daripada dunia dan isinya. Kita cakap satu ilmu agama, cakap satu hadis kan, tiba-tiba orang tu buat, perbuatan kita tu tadi lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Dia nak cerita hebatnya orang yang menyebarkan ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini satu hadis yang popular. Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan. Dia cerita ilmu tentang sembahyang contohnya. Lepas dia mati, orang masih buat sembahyang berdasarkan ilmu yang diajar tu tadi. Jadi amal-amal dia terus mengalir kepada dia walaupun dia dah meninggal dunia. Jadi kena hati-hati. Kita mati, kita mewariskan ilmu apa kepada orang lain. Ilmu apa yang kita ajar? Ilmu agama kah yang kita ajar? Ilmu seni bela diri kah? Ilmu sihir kah? Ilmu mencuri kah? Ilmu matematik kah? Ilmu tari menari kah? Ilmu berniaga kah? Bisnes kah? Kalau ilmu tu baik, selagi orang tu buat, pahala dia mengalir kepada kita walaupun kita dah mati. Tapi kalau ilmu tu ilmu yang tak baik, kita dah mati, orang tu buat lagi ilmu tu, dia wariskan pula pada orang lain, dia bentuk pula downline dia, kita dapat lagi banyak. Tu bahaya. Itu tadi dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, dan daripada kata-kata para sahabat, para ulama, orang-orang soleh. Sekarang nak tengok dalil-dalil akal. Dari segi akal pula, macam mana yang dia katakan ilmu ni lebih? Apakah maksud fadilah? Fadilah ni maksud dia sesuatu yang lebih yang orang suka. Kalau benda tu lebih orang tak suka, yang tu bukan dia. Contoh dia tangan kita. Tangan kita ni lengan besar, boleh angkat berat. Lebih, orang lain lengan kecil, kita boleh angkat 200-300 pound senang-senang. Lebih, lengan kita lebih, 18 inci, 20 inci. Lebih yang tu orang suka, yang tu fadilah. Yang orang tak suka, yang bukan fadilah, contohnya kita lahir-lahir tiba-tiba ada satu tangan lagi, 3 tangan, tapi tangan yang satu tu dia lembek. Kalau orang lain, kalau boleh orang semua tak mau macam tu. Walaupun tangan tu lebih, tapi dia bukan fadilah. Sebab orang tak mau, orang tak suka. Jadi fadilah ni benda yang lebih yang orang suka, yang tu fadilah. Jadi ilmu, sifat dia, dia ada benda yang lebih yang orang suka. Apalagi hujah-hujah dari segi akal yang menunjukkan ilmu itu ada kelebihan. Ilmu ni ada kelebihan sebab kita nak dapatkan kejayaan di akhirat dengan ilmu, bukan dengan benda lain. Kita nak dapatkan kejayaan hidup di dunia ni pun dengan ilmu juga, bukan dengan benda lain. Kemudian kita tengok kaum-kaum yang liar, ni orang-orang Gasan, Barbarian, Tartarian, yang hidup seolah-olah tak bertamadun lah. Contoh dia orang-orang liar Turki. Ini bukan negara Turki sekarang ni. Turki ni maksud dia yang hidup di sebelah luar tu. Orang zaman dulu yang hidup tak bertamadun, zaman dulu-dulu ni. Mereka ni sungguh pun hidup tak bertamadun, dekat-dekat nak macam haiwan tu. Tapi dekat ketua dia hormat. Kenapa dia hormat dekat ketua dia? Sebab ketua dia ilmu lebih. Dari sudut itu pun dah nampak dah. Ilmu ni benda yang ada fadilah, ada kelebihan yang orang suka. Sampaikan puak yang tak bertamadun pun dia respect dekat ilmu. Ada satu orang pengembara Islam ni, nama dia Ibnu Fadlan, kalau tak salah. Mak Saleh dia buat filem pula cerita Ibnu Fadlan ni, tapi tak mengikut betul-betul lah sejarah dia. Ibnu Fadlan dia diutus oleh khalifah pergi nun kat selatan Rusia sekarang. Ada urusan dia di sana. Di sana dia jumpa bangsa Rus.
Mungkin bangsa ni lah yang banyak merebak di Rusia sekarang. Bangsa Rus ni, orang kaji-kaji mereka ni keturunan Viking. Daripada Skandinavia sana tu, dia turun sampai kat selatan Rusia. Ibnu Fadlan, dia jumpa bangsa ni. Dia kata bangsa ni dari segi fizikal adalah yang terbaik. Ibnu Fadlan dia biasa tengok orang Arab. Orang Arab pun badan dah sendor-sendor, tegak-tegak dah. Tapi bila dia tengok keturunan Viking, orang Rus ni tadi, dia kata ini bangsa, badan mereka ni badan terbaik. Dengan tinggi dia, dengan tegak dia, dengan kuat dia. Okey. Mereka ni suku sakat kepada kaum-kaum barbarian ni. Conan the Barbarian. Dia nak cerita macam tu lah kan. Salah satu yang menunjukkan mereka ni seolah-olah macam tak bertamadun lah. Walaupun ada raja dia, ada ketua dia. Kata Ibnu Fadlan dalam catatannya, waktu pagi-pagi bangun daripada tidur, orang Viking, orang Rus ni tadi, mereka akan basuh muka. Basuh muka, basuh tangan, basuh muka, kumur-kumur. Macam mana cara mereka buat? Datang dia punya pelayan, dia punya hamba lah. Orang suruhan dia datang bawa satu bekas, dalam dia ada air. Dia pergi kepada satu orang, orang tadi bangun daripada tidur, basuh tangan dengan air tu, basuh muka, kumur-kumur, dia luah balik dalam tu. Pelayan tadi bawa kepada orang kedua, air yang sama. Air yang sama, orang kedua tadi basuh tangan, basuh muka, kumur-kumur, luah balik. Bawa kepada orang ketiga, begitulah seterusnya. Dia basuh dengan bekas yang sama yang orang tu luah dengan tai gigi tadi. Dalam filem yang orang putih buat, bekas tu sampai kat Ibnu Fadlan. Ibnu Fadlan dia tak lalu, dia tolak tepi. Dia tak lalu. Jadi nak menunjukkan bangsa ni bangsa barbarian lah. Benda tu kotor lah kan, bekas tai gigi orang semua, tapi masing-masing duk basuh muka, duk kumur dengan air yang tu juga. Jadi orang barbarian macam ni pun dia hormat kepada ketua dia sebab ketua dia ada ilmu. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita Ibnu Fadlan yang kata Hollywood buat tu tadi, tajuk dia The 13th Warrior, pahlawan yang ke-13. Tapi cerita tu mula-mula dia ikut betul sejarah Ibnu Fadlan. Di hujung-hujung tu dia buat penambahan lah. Nak bagi seronok cerita tu, dia buat Ibnu Fadlan ni perang dengan kaum beruang lah, macam-macam lah. Bolehlah tengok cerita tu. Sejauh manakah lebihnya darjat orang-orang yang menyampaikan ilmu ni? Imam Ghazali dia bawa kita fikir macam ini. Makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan ialah manusia. Malaikat pun kalah, jin pun kalah, batu batan pun kalah, semua pun kalah. Manusia yang paling mulia. Yang paling mulia pada diri manusia tu ialah hatinya. Bukan kepalanya, bukan matanya, bukan jasadnya, bukan daging hatinya, bukan daging jantungnya, tapi hatinya. Hati yang tak nampak tu. Yang tu yang paling mulia. Jadi manusia ni makhluk yang paling mulia. Yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia ialah hatinya. Hati tu tadi diuruskan oleh para pentarbiah, para pengajar, guru-guru. Dia nak bawa hati manusia ni tadi kepada Allah. Jadi guru-guru ni, dia kerja dia mentarbiah benda yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia, nak bawa kepada yang maha mulia. Jadi adakah lagi pekerjaan lain yang lebih hebat daripada pekerjaan ini? Tak ada dah. Tukang buat rumah, dia buat rumah untuk kesenangan orang. Dia tak tarbiah makhluk yang paling mulia pada benda yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia, nak bawa kepada yang maha mulia dah. Apa-apa pekerjaan pun dia tak boleh lawan yang pentarbiah hati itu tadi. Jadi tarbiah hati itu dia berkait dengan ilmu. Ini menunjukkan kelebihan ilmu juga. Bab yang kedua, ilmu-ilmu yang fardu ain. Kita ringkaskan. Apakah ilmu-ilmu yang fardu ain? Jadi Imam Ghazali kata terdapat lebih 20 golongan. Masing-masing kata ilmu ni fardu ain, ilmu ni fardu ain, ilmu kamilah fardu ain. Imam Ghazali dia kaji semua, dia ringkaskan, dia kata antara ilmu fardu ain yang paling utama ada dua, iaitu ilmu jalan ke akhirat. Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Itu dia. Apakah sifat-sifat mahmudah? Ini sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Contohnya sifat zuhud, qanaah, sabar dan lain-lain. Apakah sifat-sifat mazmumah? Ini sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Contohnya panas baran, cepat sensitif, cakap sikit dah merajuk.
kelam kabut, asyik tergesa-gesa, sombong, suka akan kemasyhuran, macam-macam lagi. Apakah hukum mempelajari hal ehwal sifat-sifat mazmumah itu? Fardu ain. Setiap orang kena tahu. Sebab apa kena belajar tentang hal ehwal sifat mazmumah ni? Sebab bila kita dah tahu, kita boleh kekang, kita boleh usir, kita boleh elak. Kalau tak belajar, biasanya kita dah terkena tapi kita tak perasan. Apakah bahaya kalau tak tahu? Kalau kita tak tahu, sedap-sedap dah terkena dah. Kadang-kadang tak sedar pun kita terkena. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Apakah ilmu-ilmu yang tercela? Antaranya ilmu sihir, mentera-mentera yang tak selaras dengan syarak, dan ilmu tilik nasib. Bagaimanakah perbandingan antara ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf? Ilmu fiqh ni matlamat dia nak cari lulus. Macam semayang tadi lah. Nak luluskan semayang tu. Bila lulus semayang, selesai. Had ilmu fiqh, wilayah ilmu fiqh, setakat tu saja. Ilmu tasawuf bukan sekadar nak cari lulus, dia nak cari kecemerlangan. Dalam semayang tu tadi ada tak tawaduk, ada tak khusyuk, ada tak rasa kehambaan dan lain-lain. Dia nak cari kecemerlangan. Jadi ilmu fiqh dia nak mencari lulus, ilmu tasawuf dia nak mencari kecemerlangan. Yang kedua, ilmu fiqh lebih berbicara tentang kuantiti, jumlah. Berapa banyak. Ilmu tasawuf dia berbicara soal kualiti, soal mutu. Yang ketiga, ilmu fiqh mencantikkan rupa amalan. Nampak cara semayang orang ni tertib lah, tak bergerak-gerak langsung. Memang canggih cara dia semayang tu. Kalau dia berdiri tu nampak macam batu, memang cantik lah. Tapi hati dia mungkin bermasalah. Dia ingat apa benda kan. Ilmu tasawuf dia bukan setakat nak cantikkan zahir tadi, dia nak cantikkan sampai ke hati. Inilah beza ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Tingkat-tingkat warak. Tingkat yang pertama ini warak tingkat fiqh. Warak pada pandangan orang awam. Macam mana kita kata satu-satu orang tu warak? Pak Cik Ali tu warak orang dia. Kenapa kamu kata dia warak? Sebab dia dosa-dosa besar dia tak buat. Dosa-dosa kecil pun boleh kata tak buat lah. Setakat tu saja. Itu warak wilayah fiqh. Siapa yang ada warak macam itu, dia layak jadi saksi, dia layak jadi wali kepada perkahwinan. Itu warak peringkat fiqh setara tu saja. Warak peringkat tasawuf ada 3 peringkat lagi di atas. Yang kedua, warak para solihin. Jangankan dosa besar, jangankan dosa kecil, benda-benda syubhat pun dia dah tak mau buat dah. Ini orang solihin. Yang warak orang awam tadi, dosa besar tak buat, dosa kecil boleh kata tak buat, tapi benda syubhat biasa dia buat juga. Warak peringkat solihin, dosa besar tak buat, dosa kecil pun kata tak buat lah. Perkara syubhat kalau boleh dia nak tolak. Warak maham yang ketiga, warak orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Jangankan perkara syubhat, perkara yang memang boleh buat, tapi benda ni khawatir kot-kot terbawa kepada salah, yang tu pun dia tak mau buat dah. Contoh, bersembang lama. Bila sembang dengan dia sembang sikit-sikit je. Padahal nak sembang lama bukan salah. Kan kita duduk kedai kopi nak sembang lama bukan salah, tak salah pun. Tapi dia takut kot-kot nanti bila sembang panjang habis modal dia mengumpat orang lah, apalah, buang masa lah. Dia takut yang tu. Bukan kata dosa besar, bukan kata dosa kecil, bukan kata benda syubhat, benda yang boleh pun dia kontrol. Dan warak peringkat paling tinggi warak orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Ini bicara hakikat, bicara makrifat, tak sampailah kita dalam pelajaran kita ni. Mereka ni satu saat pun dia tak mau terlepas daripada Allah. Kemana-mana pun dia bersama-sama dengan Allah, sentiasa ingat. Bukan kata dosa besar memang tak buat dah, dosa kecil memang tak buat dah, benda syubhat memang tolak dah, benda-benda yang boleh tapi kot-kot terbawa jadi salah pun tolak dah. Sentiasa kemana-mana pun dia menghadap kepada Allah. Ini warak, peringkat-peringkat warak. Jadi warak peringkat fiqh setakat yang nombor 1. Warak peringkat tasawuf yang 2, 3 dan 4. Apakah 3 kepercayaan ahli falsafah, khususnya Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina, yang dipandang kufur oleh Imam Ghazali? Ada banyak pandangan-pandangan mereka ni yang ditolak oleh Imam Ghazali, tapi ada 3 yang utama yang dia kata kalau pegang yang ni, pandangan ni kufur. Pandangan tu kufur. Yang pertama, Aristotle, Al-Farabi, Ibn Sina.
termasuklah juga Ibn Rushd. Mereka ni percaya alam ini qadim. Siap-siap dulu alam ni dah ada dah. Sedangkan kalau ikut Islam, yang qadim hanyalah Allah. Lepas tu Allah ciptakan alam. Jadi alam ni tak qadim. Kalau bagi ahli falsafah, Aristotle, Ibn Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd, alam ni siap-siap dah ada dah, qadim dah. Jadi Imam Ghazali kata pandangan yang ni pandangan salah. Ni sekarang ni ada satu orang dia duk rajin buat seminar. Ni pun bahaya juga. Dia buat ekspres lah juga. Kalau pergi tu dapat ilmu makrifat lah. Yang bahayanya daripada awal lagi. Dia kata makhluk ni terjadi daripada zat Allah. Kita dengar pun dah gerun lah. Zat Allah tu besar, luas lah. Allah ambil sikit, kecil pada kuman lagi, ambil sikit, yang tu lah dia buat makhluk. Jadi makhluk ni berasal daripada zat Allah. Oi, bahaya. Dia mengajar tu benda bahaya. Kita ni diciptakan daripada belum jadi kepada jadi. Mana pula kita datang daripada zat Allah tu tadi. Jadi bahaya. Yang kedua, fahaman ahli falsafah yang ditolak oleh Imam Al-Ghazali, yang dia kata kufur. Mereka ni percaya ada perkara-perkara tertentu yang Tuhan tak tahu. Jadi Tuhan ni tak maha mengetahui. Tuhan banyak benda dia tahu, tapi ada benda yang dia tak tahu. Sedangkan kalau mengikut Islam, Allah maha mengetahui, semua Allah tahu. Yang telah berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku, semua dia tahu. Bahkan dia yang rancang semua tu. Dia rancang. Dia wujudkan makhluk ni sebab nak buktikan segala perancangan dia tu tadi. Dia rancang masa azali lagi dah. Jadi nak buktikan tu dia wujudkan makhluk. Itu bukti segala perancangan dia tu. Macamlah dalam agama-agama purba Cina, antaranya agama Taoist. Dia kata Tuhan memang ada. Tuhan cipta manusia ni, makhluk ni, lepas tu Tuhan biarkan. Jadi yang boleh timbul gelap, terang, baik, jahat, haiwan tu haiwan ni, pokok ni semua, yang tu dia berlaku sendiri. Bukan dalam kekuasaan Tuhan. Seolah-olah kita korek longkang, lepas tu kita buka pipe bagi air mengalir ke longkang. Jadi kerja kita buka pipe dia. Air tu mengalir, dia pergilah kot mana pun. Bukan kerja kita. Itu pandangan dia, falsafah dalam Tao tu tadi. Tapi kalau ikut Islam, Tuhan semua tu dia buat. Tak ada benda yang dia tak buat. Mungkin akan timbul permasalahan. Orang kata Tuhan ni dia buat benda-benda baik tu. Benda tak baik dia tak buat, benda kotor dia tak buat. Kita bagi contoh macam ni. Sebenarnya semua perkara baik ke, buruk ke, jahat ke, taat ke, elok ke, tak elok ke, semua Allah buat, dia rancang sejak azali. Bukti yang mudah, kita tengok dua orang wanita di hospital, duduk katil sebelah-sebelah. Wanita pertama lahirkan anak, cantik anak dia. Kita pun tanya, siapa buat anak ni cantik ni? Allah buat. Takkan kita nak kata, oh ini ada makhluk lain buat tak? Allah buat. Wanita yang kedua, dia lahirkan anak. Anak tu cacat, tak cantik lah, buruk. Siapa buat? Allah buat. Adakah makhluk lain buat ni? Dah, Allah juga yang buat. Jadi cantik ke, tak cantik ke, buruk ke, cantik ke, buruk ke, taat ke, maksiat ke, semua Allah buat. Dia rancang sejak azali lagi, semua dia tahu. Tapi bagi ahli falsafah, Tuhan ni dia tahu sebahagian benda. Ada benda yang dia tak tahu. Imam Ghazali kata pandangan macam ni kufur. Yang ketiga, ahli falsafah ni kata bila kita bangkit semula nanti, mereka ni percaya kebangkitan semula. Bangkit semula nanti pada hari akhirat, yang dibangkitkan hanyalah roh. Jasad kita tak ada dah hancur jadi debu, semua hilang. Ikut Islam, yang akan dibangkitkan ialah jasad dengan roh sekali. Jadi beza. Inilah tiga perkara pada pegangan ahli falsafah yang ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Kualiti-kualiti penting para imam mazhab fiqh. Imam mazhab fiqh yang paling ramai pengikutnya, kata Imam Ghazali, yang pertama Imam Asy-Syafi'i, yang mengasaskan mazhab fiqh Syafi'i. Yang kedua Imam Malik, mengasaskan mazhab fiqh Maliki. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengasaskan mazhab fiqh Hanbali. Yang keempat Imam Abu Hanifah, yang mengasaskan mazhab fiqh Hanafi. Dan yang kelima Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mengasaskan mazhab fiqh Ats-Tsauri.
Cuma mazhab fiqh Ats-Tsauri ni dah tak ada dah sekarang. Ramai lagi ulama-ulama yang menjadi mujtahid mutlak ni. Tapi boleh kata terhapus dah semua tu. Tinggal 4 saja kan. Jadi mereka yang 5 orang ni lah yang paling ramai suatu waktu dulu pengikut dia. Apakah kualiti yang ada pada mereka ni? Imam Ghazali dia ringkaskan kepada 5 perkara. Yang pertama, kelima-lima orang ni abid. Maksud dia ahli ibadah, banyak beribadah. Yang kedua, kelima-lima orang ini alim. Maksudnya banyak ilmu agama. Yang ketiga, kelima-lima orang ini zahid. Maksudnya zuhud, tidak terpengaruh dengan kemewahan-kemewahan dunia ni. Yang keempat, kelima-lima orang ini faham akan kepentingan umat di dunia. Mana yang lebih penting, mana yang penting, mana yang kurang penting. Dan yang kelima, lima orang ni mereka buat kerja agama mereka mengharapkan wajah Allah semata-mata. Ringkas cakap ikhlas. Tapi ulama-ulama fiqh pada zaman Imam Ghazali, mereka ada yang nombor 2 saja. Alim. Ilmu banyak. Yang 4 benda lagi tak ada. Sebab itu kitab ni dia kata Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama termasuklah ulama-ulama dia dah mati. Dari segi kerohanian dia. Bab yang ketiga, ilmu-ilmu yang tercela. Ilmu-ilmu ni banyak. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tak baik. Kenapa ada ilmu yang tak baik ni? Yang pertama, ilmu itu dipandang tercela sebab ilmu ni dah confirm dah bawa kemelaratan, bawa mudarat. Apakah contoh dia? Contoh dia ilmu sihir. Ilmu sihir ni kalau kita belajar dan amal memang tak ada bawa kebaikan langsung. Dah tentu dah bawa kejahatan belakang. Sebab itulah ilmu sihir ni tercela. Yang kedua, sesuatu ilmu itu dia jadi tercela sebab biasanya beza dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dah confirm dah bawa melarat, iaitu ilmu sihir. Yang kedua, biasanya ilmu ni dia bawa melarat, bawa mudarat. Contohnya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ni dia bagus. Tapi biasanya dia bawa kepada yang tak bagus. Ilmu nujum kan tak boleh. Yang ketiga, sesuatu ilmu itu dipandang tercela. Ilmu tu bagus, tapi dipandang tercela sebab orang yang nak belajar tu belum sampai peringkat dia lagi. Baru nak belajar yang bawah-bawah, tiba-tiba dia nak belajar hak yang paling tinggi. Di situ. Jadi ilmu tu dipandang tercela. Tak sepatutnya dia belajar yang tinggi tu lagi. Kena belajar hak yang bawah-bawah ni dulu. Ilmu nujum. Ilmu nujum ni ada 2 bahagian. Yang pertama, ilmu nujum yang dibenarkan. Ilmu tentang perbintangan, tentang angkasa lepas sana, iaitu ilmu astronomi. Ilmu tentang hisab, tentang falak, tentang peredaran matahari, peredaran bintang-bintang, yang tu semua boleh. Yang tak bolehnya ilmu nujum yang berkait dengan nasib manusia. Kononnya perjalanan bintang-bintang, buruj-buruj yang di atas sana, planet-planet tu mempengaruhi kita, mempengaruhi nasib kita. Yang tu yang tak boleh. Kenapa ilmu nujum tak dibenarkan oleh agama? Yang salah tadilah. Yang dibenarkan tu boleh. Yang pertama, sebab dia ni biasanya bawa mudarat kepada kebanyakan orang. Yang kedua, sebab ilmu nujum ni lebih kepada teka-teka. Dia tengok buruj ni duduk di sini, bintang ni duduk di sini, komet ni melintas di sini. Dia kata, ni kita bala ni. Ni 26 hari bulan 12 ni akan berlaku ni. Dunia akan bergelap 10 malam, contohnya lah. Dari mana kamu tahu? Aku tengok perjalanan bintang-bintang. Jadi kita akan susah, akan berlaku perang, macam-macam lah cerita dia. Ilmu nujum yang tu tak boleh. Istilah-istilah yang sudah terubah maksudnya. Ada 5 istilah yang Imam Ghazali petik. Fiqh. Asal-asal dulu fiqh ni maksud dia lain. Bila sampai zaman Imam Ghazali, dah lain pula maksud dia. Menyebabkan kekeliruan. Begitu juga dengan istilah ilmu, istilah tauhid, istilah tazkir, dan istilah hikmah. Fiqh, secara ringkasnya, fiqh ni pada asalnya maksudnya ilmu jalan ke akhirat, iaitu ilmu yang berkait dengan hati dan tasawuf. Ilmu yang berupa peringatan supaya kita ni bertakwa kepada Allah. Yang tu fiqh. Imam Ghazali bagilah ayat-ayat Quran dia di situ. Kita nak ringkas, tak cerita. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali, fiqh ni bila sebut ilmu fiqh, ilmu tentang fatwa.
Bila sebut fiqh, ilmu tentang hukum hakam. Dia sebenarnya dah terubah. Maksud tu dah terubah. Yang kedua, ilmu. Pada zaman-zaman awal, bila dikatakan ilmu, seseorang itu berilmu, maksud dia ilmu tentang Allah. Tapi bila sampai kepada zaman Imam Ghazali, sebelum sampai zaman dia pun dah berlaku dah. Ilmu ni ialah perdebatan dan perbahasan. Di kampung saya ada satu orang berilmu. Kenapa kamu kata dia berilmu? Sebab dia kalau berdebat banyak menang. Orang tak boleh kalahkan dia dari segi perdebatan ilmu agama ni. Yang tu ilmu. Padahal ilmu ni, orang yang ada ilmu tentang Allah. Buktinya, antara buktinya, Sayyidina Umar meninggal dunia. Ibnu Mas'ud dia cakap, dengan matinya Sayyidina Umar ni, sudah matilah 9 daripada 10 ilmu. 90% ilmu dah mati dah. Jadi ilmu apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud? Adakah ilmu-ilmu yang kita tahu sekarang ni? Bukan, ilmu tentang Allah. Sebab ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu tilawah, semua makin berkembang. Jadi yang mati tu ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Jadi pada zaman-zaman awal bila sebut ilmu, ialah tentang Allah, pengetahuan tentang Allah. Bukannya ilmu-ilmu yang kita faham. Tauhid pun dah berubah. Tazkir, zikir pun dah berubah. Hikmah pun dah berubah. Tahap-tahap pelajaran ilmu agama. Ni Imam Ghazali dia nak bagi tahu, kalau dalam ilmu tafsir ni, paling rendah kitab apa kita kena baca kalau nak jadi orang berilmu. Kemudian yang sederhana kitab apa. Yang tinggi pula kitab apa. Jadi yang ni tuan-tuan baca di rumah lah. Panjang tu kan. Nah, dalam ilmu hadis pun sama. Yang paling singkat, kata Imam Ghazali, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Peringkat sederhana, tambah pula dengan kitab-kitab yang lain lagi. Peringkat yang tinggi, seluruh ilmu hadis. Termasuklah ilmu mustalah hadis. Ilmu fiqh. Yang paling singkat, kitab Mukhtasar Al-Muzani. Yang sederhana, kitab Al-Wasif Minal Mazhab. Ini karya Imam Al-Ghazali 3 kali ganda tebal daripada kitab Muzani. Peringkat tinggi yang lebih daripada tu lagi. Dalam ilmu kalam, sebagaimana yang ada dalam kitab Ihya ni. Yang sederhana, dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, karya Imam Ghazali. Yang mendalam, Imam Ghazali dia tak galakkan belajar ilmu kalam dalam-dalam. Dalam kitab Tasawuf, kalau karangan Imam Ghazali paling bawah tadi, Bidayatul Hidayah. Peringkat pertengahan, Minhajul Abidin. Peringkat tinggi ada beberapa kitab. Salah satunya Ihya Ulumuddin. Lagi kitab Mishkatul Anwar, Risalah Laduniyah, Kimia As-Sa'adah. Itu peringkat tinggi. Bahaya-bahaya perdebatan. Yang ni tak payah baca. Bagaimanakah perdebatan yang sihat itu? Itu ciri-ciri dia tu. Okay. Adab-adab penuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ni ada banyak adab. Yang pertama, kita kena bersihkan hati. Sebab hati kita ni tempat ilmu jatuh. Kalau dia tak bersih, ilmu tak boleh melekat. Macam kita kata cermin. Bila cermin ni kotor, dia tak boleh tangkap gambar-gambar yang ditujukan kepada dia. Kena bagi bersih, baru gambar-gambar tu boleh nampak di dalam dia. Macam itulah hati kita. Ada orang hisap ganja, puasa tak puasa, semayang tak semayang. Tiba-tiba dia kata ada roh yang suci yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam badannya. Dia kata, betulkah roh suci? Sebab diri dia tu dah tempat yang tak baik kan? Hisap ganja pun hisap, puasa pun tak puasa. Tiba-tiba dia kata dalam aku ni ada roh suci ni melekat masuk ni. Dia yang duk kontrol aku sekarang ni. Roh suci ke apa benda tu? Makhluk-makhluk halus, tahjin apa masuk dalam badan dia kan. Dia mengaku wali lah, mengaku malaikat lah, mengaku syekh, sekian-sekian. Dia kata roh suci. Diri dia tu pun dah tempat tak suci, macam mana roh suci nak masuk? Macam tu lah. Jadi bila kita belajar ilmu ni tadi, hati tu kena bagi bersih, mudah ilmu melekat. Yang kedua, hendaklah peruntukkan ruang dan waktu yang khusus. Yang ketiga, tidak bersikap sombong terhadap guru, tidak melawan guru. Berusaha untuk dahulukan sangka baik terhadap guru. Yang keempat, pada peringkat awal belajar, elakkan daripada mendengar hal-hal khilaf. Kita baru nak belajar, kita duduk dengar pandangan ni, kita jadi pening. Terus kita hidup dalam keraguan-raguan.
Yang kelima, belajarlah ilmu-ilmu yang asas dalam agama ni seluruhnya. Kemudian barulah kita pilih pengkhususan. Yang keenam, beri tumpuan kepada ilmu yang lebih penting berbanding ilmu yang penting-penting. Ilmu yang penting ni banyak, pilih hak yang lebih penting. Yang ketujuh, belajar ikut tertib sukatan pelajaran. Yang ke-8, faham akan kemuliaan hasil ilmu-ilmu. Yang ke-9, niat untuk menuntut ilmu kerana Allah, bukan nak dapatkan sesuatu keduniaan. Yang ke-10, tahu nilai dan peranan ilmu itu di sisi Tuhan. Ni kita pergi laju lah sebab dah belajar dah pun. Adab-adab guru, mursyid dan mu'alim. Ni baca di rumah. Ni simpanlah kertas ni. Sebab ini sebagai bukti kita dah khatam kitab ilmu yang kita belajar 3 tahun tu. Boleh rujuk bila-bila masa. Bab ke-6, tanda-tanda ulama akhirat. Dia tu ulama besar tu. Ulama besar. Ulama akhirat kan ulama dunia. Kita nak kenal dalam-dalam tak sampai. Kita nilai dari ciri-ciri yang Imam Ghazali bagi. Kalau betul satu-satu orang itu ulama akhirat, dia tidak akan mencari kemewahan dunia menggunakan ilmu agama dia. Yang kedua, apa yang dia cakap, yang itulah yang dia buat, cakap serupa bikin. Yang ketiga, dia ni orang yang bijak mengutamakan ilmu mana yang lebih penting, ilmu mana yang sekadar penting, ilmu mana yang kurang penting. Dia akan tumpuk ilmu yang lebih penting itu tadi. Yang keempat, hidup zuhud. Tak terpengaruh dengan kesenangan, kemewahan, kenikmatan hidup di dunia ni. Sama ada dia tu orang miskin ataupun dia memang sedia orang kaya lah. Dia zuhud, dia tak terpengaruh. Yang kelima, menjaga jarak hubungan dengan pemerintah. Berurusan dengan pemerintah hanya dalam hal-hal yang penting. Bukannya asyik bergaul, bergeluman dengan pemerintah. Sebab bila asyik bergaul dengan pemerintah ni, biasanya dia akan terubah hati dia. Yang keenam, kalau betul orang tu ulama akhirat, dia ni sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Bukan bila timbul saja isu, dia keluarkan fatwa dia. Dia keluarkan pandangan dia. Nama dia asyik masuk surat khabar. Apa saja isu, dia bagi pandangan. Itu bukan. Yang ketujuh, kalau betul dia ulama akhirat, dia banyak bagi perhatian kepada ilmu-ilmu yang berkait soal hati. Sebab hati dah yang nak bawa kejayaan di akhirat tu tadi. Yang ke-8, kalau betul dia ni orang ulama akhirat, dia akan berusaha keras untuk menguatkan al-yaqin. Al-yaqin ni kita bicara panjang dulu secara ringkasnya. Mengikut ilmu kalam, yakin ni maksudnya sejauh mana kita percaya. Kamu percaya tak ada neraka? Aku percaya. Sejauh mana percaya? 100% percaya. Yakin ilmu kalam. Kalau yakin menurut ilmu tasawuf, bukan sejauh mana kita percaya saja, tapi sejauh mana kita bertindak. Kamu yakin tak syurga neraka? Yakin. Sejauh mana kamu yakin? 100%. Dan kita tengok dia dengan semayang dia, dengan ibadah dia, dengan zikir dia, dengan mengelakkan perkara-perkara yang dilarang, dengan buat perkara-perkara yang disuruh. Tu yakin dia. Kalau yakin ilmu kalam tadi, dia sekadar percaya. Dia percaya. Tapi dari segi amal-amal belum tentu. Kamu yakin tak ni siksa kubur? Aku yakin. Sejauh mana yakin? 100% yakin. Tapi kita tengok dia semayang pun tak. Jadi yakin yang tu tak mau. Yakin tasawuf, percaya dan bertindak. Tu beza dia. Yang ke-9, nampak warak pada diri orang tu. Kita tengok pandangan masyarakat, tengok warak orang. Ni kita tengok tu dah nampak tak warak dah. Jadi mungkin ada masalah lah. Tengok saja pun nampak tak warak dah. Yang ke-10, dia ambil berat pelajaran sifat-sifat mazmumah. Yang ke-11, dia akan lebihkan pemahaman dan penghayatan berbanding hafalan. Walaupun kedua-duanya penting. Kalau ulama akhirat ni, dia bahagian pemahaman, bahagian penghayatan, yang tu dia tekan. Bukan sekadar bahagian hafazan. Kalau ulama dunia ni, dia tumpu pada ingat. Dari segi pengamalan, penghayatan, pemahaman, dia kurang. Kan Imam Ghazali kata, jangan jadi karung ilmu. Dia asyik kumpul maklumat. Tapi dari segi amal, dari segi faham, dia tak boleh. Ada orang dia jenis karung ilmu, bagus. Bukan kata tak bagus, bagus. Kalau kitab Ihya ni contoh, dia hafal semua.
Dia hafal semua, tapi dia nak keluarkan pengajaran-pengajaran, mutiara-mutiara daripada kitab ni tak boleh. Sebab dia lemah dari segi pemahaman, dia lemah dari segi penghayatan. Ada orang dia tak hafal pun kitab ni, tapi kalau kita tanya mana-mana bahagian, dia boleh hurai sedalam-dalamnya. Jadi Imam Ghazali dia lebih suka yang jenis kedua tadi. Tanda-tanda ulama dunia. Okey, baca sendiri. Hakikat akal. Akal ni ada 4 jenis. Jenis yang pertama, akal sebagai sesuatu yang membezakan antara manusia dengan haiwan. Bila lahir-lahir saja anak manusia, kita kata yang ni makhluk berakal. Automatik kita cakap makhluk berakal, walaupun dia belum boleh fikir lagi. Bila lahir-lahir saja anak monyet, kita kata yang ni makhluk tak berakal. Beza nampak? Anak manusia lahir-lahir dia tak boleh bangun lagi. Anak rusa, dia lahir-lahir tu, sebelum sempat kering bulu badan dia, dia bangun jalan. Tapi anak manusia kita kata makhluk berakal. Anak rusa tadi walaupun bangun-bangun boleh berjalan, kita kata makhluk tak berakal. Jadi akal yang pertama yang tu, iaitu sesuatu yang berupa memori card yang Allah tanam siap-siap. Pada haiwan Allah tak tanam memori card ni. Pada manusia yang normal Allah tanam. Memori card ni lah nanti dia akan masuk pelbagai ilmu sampai dia besar, sampai dia mati. Akal jenis yang kedua, iaitu sesuatu yang mengetahui ilmu yang mudah-mudah, sebagaimana akal kanak-kanak. Antara 1 dengan 2 mana banyak? 2 banyak. Kadang-kadang budak ni dia pandai malu dah. Dia nampak orang datang, dia cepat-cepat pakai seluar. Kalau tidak, dia tak mau pakai seluar. Orang datang, dia cepat pakai seluar. Umur baru 6-7 tahun, baru 5 tahun, dia dah memayis. Yang tu akal dia. Akal yang ni dia datang sendiri. Siapa-siapa yang normal, akal ni dia akan datang sendiri. Kita tak payah menuntut ilmu pun dia datang sendiri. Dan sebahagian haiwan dia ada akal yang ni. Contohnya ikan lumba-lumba, anjing. Dan adalah haiwan-haiwan yang lain. Mereka ni seolah-olah kanak-kanak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun macam tu. Sebahagian haiwan dia ada akal. Akal yang pertama dan yang kedua ni dia datang sendiri, secara tabi'i, semula jadi, fitrah. Akal yang ketiga, akal ni kena usaha baru dapat, iaitu akal intelek. Siapa yang rajin belajar, bila periksa dia boleh dapat A, boleh dapat B. Siapa yang malas belajar, bila periksa dia dapat D, dapat E. Jadi orang yang dapat A, dapat B tu kita kata dia tu akal bagus tu. Yang ni dia ni tak boleh akal dia. Periksa pun dapat D, dapat E je. Ambil SRT, dulu LCE pun 2-3 kali tak lepas. Dia ni universiti, PhD. Jadi akal intelek. Akal yang ni kena usaha, tak usaha tak dapat. Dan akal yang keempat, yang ni akal yang menjadi keutamaan dalam ilmu tasawuf, iaitu keupayaan diri untuk mengawal hawa nafsu. Siapa yang dapat akal keempat ni dalam ilmu tasawuf, dia kata grade A. Contoh, ahli politik lah. Pelajaran tinggi, cakap petah, memang pandai. Kalau lawan berbahas ni, hujah ni, kalah orang. Orang cerdik pandai, belajar luar negara. Tapi dalam masa yang sama, dia mengamalkan rasuah. Dalam masa yang sama, dia menipu. Dalam masa yang sama, dia minum arak. Orang yang macam ni kita cakap tak ada akal punya orang. Padahal dia tu orang pandai tu. Kita belajar setakat SPM saja. Orang tu PhD. Tapi sebab dia tadi minum arak, dia sombong, dia menipu, kita kata ini tak ada akal punya orang. Padahal nak banding akal, lebihlah dia. Kenapa kita kata dia tak ada akal? Sebab dia tak boleh kontrol nafsu dia. Yang tu tak ada akal. Jadi dalam tasawuf, akal yang keempat ni lah yang paling tinggi. Akal yang pertama tadi, memori card yang Allah tanam siap-siap ke dalam jiwa manusia. Yang tu dia datang semula jadi. Akal yang kedua tadi, akal untuk berfikir perkara yang mudah-mudah. Yang tu pun Allah bagi kepada setiap orang yang normal. Tak payah belajar pun akan dapat akal tu. Akal yang ketiga, akal intelek. Akal intelek ni dia kena rajin belajar. Dan akal yang keempat, dia kena kontrol. Ni akal yang melibatkan kita boleh kontrol hawa nafsu tu. Penutup kitab ilmu. Jadi kata Imam Ghazali, kitab ilmu
sepanjang 27 kali kita belajar ni dah habis dah. Telah sempurnalah kitab ilmu dengan pujian dan nikmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada setiap hambanya yang terpilih dari kalangan penghuni bumi dan langit, di mana akan disambung pula dengan kitab Qawaidul Aqaid, kaedah-kaedah i'tiqad insya-Allah. Segala pujian untuk Allah yang Maha Esa pada awalnya dan pada akhirnya. Di hujung kitab ilmu yang inilah Imam Ghazali cakap. Maksudnya dalam pelajaran akan datang kita masuk kitab tauhid lah, dengan perbahasan-perbahasan yang menariklah di dalamnya. Dan ringkasan doa penutup Imam Al-Ghazali di hujung kitab Ihya ni, jilid yang pertama, jilid yang ke-8 tu. Hujung tu dia ada buat doa, saya petik yang ringkas. Pilih-pilih yang ringkas. Kata Imam Ghazali lah, ya Allah, kami memohon keampunan daripada kamu atas setiap kali tergelincirnya kaki kami. Dan kami memohon keampunan atas kata-kata kami yang tidak selaras dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami memohon keampunan daripada kamu atas setiap ilmu dan amal yang kami lakukan, yang kami maksudkan wajahmu yang maha mulia. Maksudnya nak ikhlas, tetapi kemudiannya tercampur dengan maksud-maksud selain daripada itu. Yang tu pun kita minta ampun juga. Kami memohon keampunan kepada kamu atas setiap janji kami kepada diri kami sendiri, tetapi kami cuai dalam melaksanakannya. Kami memohon ampun kepada kamu atas setiap nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, tetapi kami menggunakannya pada jalan kemaksiatan. Ini doa Imam Ghazali di hujung kitab Ihya. Jadi alhamdulillah, syukur telah selesailah kita punya khatam kitab ilmu, kitab yang pertama daripada 40 kitab dalam kitab Ihya yang telah kita lalui selama cukup 3 tahun ataupun 27 kali kuliah. Jadi dalam pelajaran yang akan datang kita masuk kitab akidah. Dia rasanya sekadar itu sajalah. Sebagai rumusannya, yang pertama, kalau kita usaha sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Contohnya kitab Ihya. Baru nak habis satu kitab saja pun daripada 40 kitab tu 3 tahun. Tapi kita kayuh pelan-pelan sampai juga akhirnya. Alhamdulillah, syukur. Jadi yang 39 kitab lagi insya-Allah kita kayuh pelan-pelan, kalau panjang umur selesai juga. Mungkin dalam masa 20 ke 23 tahun. Yang kedua, kita dah selesai dah kunci kepada kitab Ihya. Saya bagi tahu tadi, kita nak faham kitab Ihya ni seterusnya kena faham kunci dia dulu. Kunci dia terletak pada kitab ilmu. Kitab akidah pun Imam Ghazali letak nombor 2. Kitab ilmu nombor 1, sebab di sana ada kunci dia. Dah selesai kunci dia, mudah kita nak faham pelajaran yang akan datang. Yang ketiga, ilmu yang jadi jalan ke akhirat ni ada 2, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Kita cubalah selesaikan ilmu ni. Kalau bukan dalam pengajian ini saja pun, carilah di mana-mana tempat ada bagi tahu ilmu ni, kita cuba selesai. Yang keempat, kita kena contohi 5 ciri-ciri yang ada pada 5 imam mazhab fiqh tadi. Yang kelima, adab-adab menuntut ilmu kita ikut. Yang ketujuh, kita kena bijak-bijak untuk pilih ulama. Sebab ada sebahagian orang tu ulama tapi dia ulama dunia. Kena pilih ulama akhirat berdasarkan tips-tips yang Imam Ghazali bagi, yang ada dalam nota yang saya bagi pada tuan-tuan. Di depan ni ada lebih lagi. Tuan-tuan yang tak dapat boleh ambil ni. Dia rasa sekadar itu saja. Sekiranya ada salah silap dan kekurangan, saya mohon banyak-banyak maaf. Saya sekadar berkongsi. Dari segi keilmuannya kita lebih kurang sama, kongsi saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang, kitab kaedah-kaedah i'tiqad, kitab tauhid.